Assalamualaikum. Tetamu kita kali ni pelajar universiti dari Taiwan. Aku baru tahu sebenarnya Universiti Malaysia Terengganu ni dia ada berkolaborasi dengan universiti luar negara. Universiti luar negara tersebut ialah National Taiwan Ocean University. Nama program dia Tropical Fisheries Summer School. Program ini dianjurkan secara tahunan. Antara aktiviti yang ada dalam program ni ialah asas aquaculture, ekosistem air tawar dan muara, operasi laut dan pelayaran, kursus selam scuba, pancing rekreasi dan gaya hidup rumah bot, dan akhir sekali kenali budaya Malaysia. Sebab itulah dia buat aktiviti kat Tasik Kenyir. Rupanya ada silibus dia pancing rekreasi dan gaya hidup rumah bot. Selepas kita dah siap parking, kita terus bawa pelajar-pelajar ni pergi ke Sungai Baju. Sebab apa Sungai Baju? Sebab dekat Sungai Baju tu alur dia kecil, jadi mudahlah nak sauk ikan. Kita sauk ikan hak yang menedang je. Lepas aktiviti sauk ikan, kita mandi kejap di Sungai Baju tu. Sungai Baju ni kecil je air terjun dia, tapi cantik. Sebelum balik, kita bergambar dulu. Tengok dalam lopak air ini, ada ular kecil rupanya. Kemudian kita balik ke houseboat semula. Trip ni UMT dah bawa tukang masak dia sendiri. Jadi malam ni kita barbecue. Kemudian kita makan malam lah. Lepas makan malam tu dah start memancing. Pada masa yang sama, mereka belajar tentang ikan-ikan yang ada di Tasik Kenyir. Ni hasil ikan ngai dengan sauk tadi. Hari kedua pula kita pergi ke Santori Kelah. Kita gerak dari JT jam 7 pagi. Masa-masa ni lawa lah. Kita boleh tengok sunrise. Selepas sejam perjalanan, kita pun sampai ke Sungai Petang. Sungai yang ada Santori Kelah tu. Bila houseboat dah siap parking, bot laju dia datang ambil. Dan kita pergi ke tempat briefing. Selepas briefing, kita pergi ke Lubuk pula. Dah turun JT hentian 1 ni, kita kena jalan kaki dulu. Macam ni lah tempat jalan kaki di Santori Kelah. Masa lalu ke atas jambatan gantung ni, rupanya ada juga yang betul-betul gayat. Nak kena ada orang pimpin. Tapi bila dah sampai kat Lubuk, lupa dah rasa penat jalan kaki tadi. Ada juga borak-borak dengan mereka ni. Tanya apa pengalaman yang best sepanjang ada dekat Terengganu ni. Ada yang jawab makanan kat sini ni sedap. Hello, video. Lepas menghabiskan makanan-makanan ikan, kami pun bergerak pulang. Sebelum balik JT, kita singgah Pulau Herba dulu. On the way keluar dari Herba tu, tengok excavator tengah dayung tokang. Akhirnya sampai juga kami di JT. Terima kasih kepada pihak UMT kerana memilih Tasik Kenyir salah satu tempat destinasi pelancongan pendidikan. Harap lepas ni ada banyak lagi lah aktiviti macam ni, insya-Allah.